Lepas tu benda yang terakhir lah. Ni benda yang terakhir sebelum aku jadi betul-betul lost. Okay. Apa yang aku ingat. Dan tu aku situasi dia aku tak ada dengan family aku jauh, aku pun jauh dengan family. Waktu tu kau kat mana? Aku dekat Melaka. Melaka aku tengah kerja tu, aku basking lah. Oh, basking. Dan tu aku merantau kejap. Lepas tu jadikan cerita, benda yang terakhir aku sempat buat sebelum aku jadi buta tu, aku main PUBG. Dan tu kan tengah trending kan. Tengah trending, betul. Game PUBG aku try lah main. Cakap game apa ni kan. Try main. Try main dalam berapa lama. Lepas tu aku rasa macam, kenapa aku pandang skrin ni macam dah tak nampak apa langsung. Macam tu tau. Tu benda yang terakhir, bukan punca sebab aku main game. Okay. Sebab ada yang ingat punca sebab main game kan? Ada ramai sebenarnya cakap punca sebab aku main game. Orang ni dengar betul-betul cerita dia. Cakap ni benda yang terakhir sebelum aku lost. Ni sebenarnya ini PUBG tu adalah benda terakhir yang kau buat dapat buat sebelum aku betul-betul hilang. Betul-betul hilang 100%. Aku punya vision. Yes. Itu benda terakhir kan. Waktu tu umur berapa? Umur ku ada lah around 21, 22. Yes. Baru cakap baru nak belajar hidup. Dah 6 tahun lah. So far. Dah 6 tahun bermakna 2019 ke bawah lah. 2018 macam tu. Actually sebelah kanan je. Masa tu lah. Sekarang ni dah jadi dua-dua. Sebab dia dah berjangkit. Sebab glaukoma dia boleh berjangkit. Glaukoma dia boleh berjangkit. Bukan berjangkit dengan orang. Berjangkit dekat mata. Maksud aku dia di dalam saraf lah. Dalam saraf, betul. Sebab glaukoma ni dia sebenarnya satu sel yang ada dekat semua orang sebenarnya. Tinggal aktif tak aktif je. Okay. Contoh macam aku pun dah dengar seorang ni cerita lah. Dia buta kat glaukoma macam aku. Tapi kes dia lain sikit. Macam mana? Dia buta sebab dia main welding. So doktor cakap dia punya chemical welding tu dah aktifkan dia punya glaukoma tu punya ni lah. Dia macam spark lah. Dia macam spark. Macam kanser lah. Kanser kan ada dalam semua badan kan. Semua orang kan. Tinggal aktif tak aktif.